Fitnah yang paling dahsyat ni apa dia? Last sekali manusia terfitnah. Nabi SAW sebut itu dia punya climax dia punya ultimately last sekali kemuncak dia apa dia? Manusia ni kalah dengan duit, dia sanggup jual agama kerana duit. Itu last. Itu last. Tuan-tuan, benda ni kenyataan. Depan mata kita boleh tengok. Tak kira orang biasa, tak kira alim ulama, tak kira siapa. Dengan duit ni, pocik. Sehingga kan Nabi kata apa? Fitnah yang dahsyat ni, dia akan sampai ke tahap, dia jual agama. Kerana nak mengambil senang dunia. So, orang Arab dia panggil dinar. Dinar. Dinar ni apa dia kata? Din ataupun nar. Dinar dirham ni duit. Dinar tu din dengan nar. Kalau kita guna duit tu dengan cara yang betul, dia membawa kita kepada din, kepada agama yang baik. Kita silap, kita misuse duit tu, dia bawa kepada nar. Dia menghumban kita ke neraka.